Yang dimuliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Kerteh 5 Paka Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat, adik kakak semua. Bersyukur kita kepada Allah sekali lagi, kita diizinkan Allah malam ini di Kerteh 5 berkumpul dalam masjid, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini jadi amal soleh yang akan menambah beratkan suratan amal sebelah kanan kita, memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, dan menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa bertemu Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Untuk tazkirah, kita dengar sepotong hadis. Mudah-mudahan kita dapat faham sedikit daripada hadis yang saya bacakan ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haitin min haitanil madinah fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi kuburihima faqala innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabir amma ahaduhuma la yastatir an baulihi wa amma al-akhar yamshi bin namimah fada'a bi jaridah fakasaraha kisrataini summa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan fakila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadza faqala la'alla an yukhaffafa anhuma ma lam taibisa au kama qala rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam sebuah hadis yang diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, beliau berkata, suatu hari Nabi masuk lalu ikut tanah kubur ataupun kebun-kebun yang ada kebun itu di negeri Madinah. Nabi satu hari dilalu satu kebun daripada kebun-kebun kurma yang banyak di Madinah lah. Kalau kita kebun kelapa sawit lah. Kalau Nabi kebun maknanya kebun kurma lah, kan kebun sayur pula. Kemudian Nabi dengar suara dua orang manusia yang sedang kena seksa dalam kubur. Nabi dengar. Nabi masuk lalu ke situ kebun tu, Nabi dengar dua suara manusia yang kena azab dalam kubur. Lalu Nabi pun kata, innahuma yu'azzabani, sesungguhnya dua mayat ini depan tu ada kubur, sedang kena azab, sedang kena seksa lah, sedang kena katak. Wa ma yu'azzabani min kabir, dan kedua mayat ni kena seksa bukan dosa yang besar sangat, bukan perogoh bersiri, bukan curi harta negara, bukan rasuah puluh-puluh kes, bukan maknanya bunuh orang, ragut kerak tangan orang dan sebagainya, tidak. Amma ahaduhuma, salah satunya dosanya ialah tidak menutup ketika buang air, tak jaga aurat dia kalau buang air. Wa amal akhar, dan mayat yang satu lagi yamshi bin namimah, dia suka berjalan nguduh kat orang. Dia pergi rumah tu nguduh orang ni, pergi rumah ni nguduh orang tu. Kalau ni dalam internet lah, faham? Tembok dalam internet lah, kata orang tu, kata orang ni, nguduh kat orang. Lalu Nabi minta satu pelepah kurma. Fada'a bi jaridah, mana Nabi minta orang mari sepelepah kurma. Situ kebun kurma banyak lah jatuh pelepah. Kalau kebun sawit, pelepah sawit lah. Takkan kebun sawit jatuh daun betik. Kebun sawit jatuh daun sawit, kebun kurma jatuh pelepah kurma. Fada'a bi jaridah, Nabi kata awak mari pelepah kurma. Lalu bila diberi kepada Nabi pelepah kurma, Nabi repih dua, patah dua. Lalu Nabi meletakkan setiap satu hak patah tadi, dicocok setiap satu kubur, dua batang kurma. Nabi cocok, Nabi tanam gitu. Kemudian qila lahu, seorang laki-laki tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Nabi, dah buat napa gini? Tapi Nabi tak cakap, sahabat tak cakap Terengganu, dia terjemah.
Arabnya dalam kitab Arabnya, lima fa'alta hadza, untuk apa kamu berbuat perkara ini? Kenapa kamu wahai Nabi meletak batang kema hak hidup lagi, kubur ni sebelah, kubur ni sebelah? Lima fa'alta hadza, buat kenapa gini, untuk benda ni? Maka Nabi kata la'alla an yukhaffafa anhuma, mudah-mudahan diringankan azab daripada dua mayat ini. Malam taibisa, selama pelepah ini belum apa, belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadis Nabi lah. Siapa dengar hadis Nabi, hati hidup dia cemerlang. Siapa dengar ayat Quran, dia selamat. Siapa dengar hadis Nabi, hidup dia cemerlang. Nampak? Kita cemerlang piti banyak. Piti banyak cemerlang lu. Salah. Kalau nak selamat, dengar Quran. Orang ngajar Quran halal haram gitu begini, kita dengar. Itu jalan selamat. Faham lagi? Sebab kalau ada piti banyak, belum tentu selamat. Ada orang orang kaya masuk neraka dia. Ada. Masuk tak? Masuk neraka lah. Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia kaya. Kan? Sebab dia dah ikut peraturan agama. Dah kaya dia boleh tolong? Tak boleh. Dah kalau kaya masuk neraka, dah mung. Faham tak lagi? Jadi jangan deraka kepada Allah. Sebab tu malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar ahli syurga berjalan dalam syurga. Pengeh selipar dalam syurga. Nabi tanya Jibril, "Hei malaikat Jibril, aku dengar macam kenal ya orang berjalan dalam syurga ni. Siapa dia ya?" Katanya Jibril alaihissalam, sahabatmu Bilal ibn Rabah sedang berjalan-jalan di dalam syurga. Tengok Allah buat contoh ahli syurga, orang miskin. Allah dah buat contoh dalam orang ahli syurga, raja, sultan, agung, Perdana Menteri, Timalang kena pecah, ahli parlimen, YB, toke itu tak ada. Orang hak paling tak molek. Betul? Bilal ibn Rabah, keturunan manusia yang paling hitam. Bangsa Habsyi ni paling hitam dalam dunia, bukan negro. Kalau Habsyi ni duduk sebelah negro ni kita ingat Mak Saleh. Hitam lagi Habsyi ni. Faham lagi? Macam Blaking. Nampak? Dia sangat hitam. Mata belalak, hidung kembang, bibir tebal, kulit penuh dengan paruk. Kena jemur tengah panas di zaman dia perjual beli dahulu. Betul tak? Itulah orang yang paling hina, berjalan-jalan dalam syurga. Bukan kaya itu salah, tapi kalau kayamu saja tidak ada amal, masuk dalam api. Dah kalau kaya tak ada amal, masuk dalam api neraka. Dah kalau basak tak ada amal, balik awal terus. Itu panggil balik awal, go back yearly. Okey. Baik. Lalu Nabi ni diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi ya. Nampak? Sahabat Nabi ni daripada rendah sampai ke tinggi, sampai ke rendah, besar sampai ke kecil, tua sampai ke muda, kira siapa pun, mana-mana seorang kita ikut, kita selamat belaka. Pasal kata Nabi, kita ikut sahabat Nabi, selamat. Pasal apa kita ikut sahabat Nabi selamat? Kerana sahabat Nabi ni bintang di langit. Nabi kata ashabi kan nujumi bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku semua seperti bintang di langit. Mana-mana seorang mu follow, mu ikut, mu dapat petunjuk. Nampak? Lepas tu kalau orang ngajar tafsir pergi dengar, orang ngajar hadis pergi dengar, orang ngajar Fardhu Ain pergi dengar, ni kita tak pergi dengar. Kita tak pergi belajar bab semayang, boleh jadi semayang kita tak betul, tak sah. Kita tak pergi belajar bab taharah, boleh jadi taharah kita salah, tak sah. Kita tak pergi belajar bab korban, masuk korban, tak belajar bab korban, boleh jadi jual beli korban kita tidak sah, tak diterima. Kita tak pergi belajar bab tauhid akidah, boleh jadi rosak akidah kita. Kita tak pergi belajar halal haram, habis benda kita langgar halal haram. Bukan mesti kita tak belajar tu kita jadi jahat, tapi golek bila kita tak belajar jadi tak betul, itu saja. Jadi mari garik ngerisa sekejap je, bukan suruh tinggal barang kemas sini, bukan awak mari dengan kipas angin robok ikan masin tinggal di sejid tak, mari dengar sekejap saja. Betul tak? Tu budak hari juga. Daripada muda sampai ketua. Orang tu maklum orang duk ngajar ni ketel 5 ni kuliah subuh, maklum tak pergi kuliah duha, maklum tak pergi kuliah garib pun tak pergi juga. Habis tok guru dah panggil
kita nak pergi sangat kakak ngajar gitu, tapi boleh nak duduk lama, sakit tekak. Sakit tekak tu, sakit tekak. Faham tak lagi? Kalau piti tak sakit tekak. Tapi tu bukan ketel 5 tu, ketel 7. Nah. Nampak tak? Nah, asal agama sakit tekak, sakit lutut, macam-macam peseng. Faham tak lagi? Dada mana jari piti? Masuk kubur. Itu imam macam mau mayang gari. Alhaakumut takasur. Kamu semua diperbodohkan oleh banyak kepitih. Faham lagi? Pada hongga duk cari pitih saja. Duduk ketel 5 gaus mi, no ke masjid, duduk ke masjid pasang mozaik, cuka, duduk cuka bawa lori tang ngesing, bawa peleru. Orang ngajar tak pergi dengar. Siapa ada orang ngajar tak pergi dengar, dia adalah lembu. Faham tak lagi? Tak ada peduli siapa-siapa. Okey, kalau tak pergi dengar orang ngajar, lembu. Lembu tu baik pagi-pagi daripada kandang pergi cari makan. Tu baik. Dan kita tu baik tak? Tu baik tak? Baru seri dengan lembu. Tahu tak? Pagi kita tu baik dari rumah. Duduk ketel 5, tak dengung, duduk dengung, tak keringung telemong, duduk telemong, tak teranung, tak kalau berang, tak kuatang, tak johor. Faham? Tu baik belaka pagi-pagi. Lembu tu baik, kita pun tu baik. Baru seri dengan lembu. Petang kita balik dah rumah masing-masing. Balik duduk ketel balik ketel, duduk pakai balik pakai, duduk ke masjid balik ke masjid pasal rumah dia. Lembu balik gok petang. Balik ke pasal dia ada rumah. Di kat mana kita jadi molek Malang. Kita pergi tak sejik. Kalau kita pergi masjid tidak lembu. Sebab lembu malang pergi tak sejik. Dah jadi tubik makan macam lembu, pagi-pagi tubik macam lembu, petang balik rumah macam lembu juga, malam tak pergi sejik, lembu belaka. Jadi malam ni kita tak jadi lembu lah. Mari sejik. Faham? Lepas tu dikatakan al-mu'minu himmatu ilal masajid. Orang beriman hatinya duk ingat nak pergi sejik. Wal bahimah himmatuha ilal akli wa syurbi. Dan natang lembu hanya duk ingat nak makan kedara, nak minum air. Nampak? Gitu. Nabi kata innahuma yu'azzabani. Dua kubur ini sedang kena pukul. Dalam kubur rupanya ada dua perkara. Satu baik dan tidak baik. Dia sama dalam dunia. Dunia kita ni baik tak baik, baik tak baik. Duk gilir gitu lah. Ada budak beranak sihat, ada budak beranak sakit, ada orang nega untung, ada orang nega rugi. Betul tak? Ada orang bahagia, ada orang derita, ada orang suka, ada orang menangis. Baik dengan buruk itu silih berganti. Faham lagi? Begitulah daripada alam dalam perut itu gitu juga. Dalam perut sehat, dalam perut tak sehat, dalam perut nyakit, dalam perut tak nyakit, dalam perut tu ada nyakit tu ada. Tobik di dalam dunia kalau tidak baik buruk, tidak buruk baik. Faham lagi? Dalam kubur kita juga ada baik dan buruk. Apa baiknya? Duduk dalam nikmat. Siapa duduk dalam nikmat? Mayat orang yang beriman. Orang beriman nak lagi orang beriman ni dua ni. Orang beriman pergi sejik. Faham lagi? Pergi sejik. Dah apa kalau tak pergi sejik kafir? Bukan. Maknanya orang beriman ni hati suka pergi sejik. Walaupun masjid buruk, walaupun masjid komang. Siapa pergi masjid, dia pergi pada tempat yang terbaik di bumi. Nabi kata khairul buqa'ah fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di bumi masjid. Termasuk masjid ketel 5. Betul tak? Bukan marah pergi makan angin, tidak. Ni dapat tak mari sejik lah uduh perangai. Muka dah lah uduh. Faham lagi? Tak mari pula masjid. Dah. Orang paling cantik dalam dunia setiap tahun dipilih 177 buah negara. Perempuan paling cantik setiap tahun dia bertanding bulan 8. Bila menang dia panggil Miss World. Faham? Ratu cantik dunia. Perempuan paling cantik dalam dunia. Faham? Setiap tahun pilih. Boh dalam api 5 minit jadi beruk muka. Betul tak? Perempuan paling cantik tak kena api sekejap jadi uduh. Dah mu dak masuk neraka uduh dah. Dah kalau masuk, faham? Jadi jagalah. Biarlah kita ni dak ramai sekalipun dalam dunia, tapi kita nak selamat di akhirat. Lagu mana? Nabi kata al jannatu lil muti' walau kana abdan habasyiya. Syurga itu untuk orang yang ikut perintah agama walaupun keturunan hamba abdi hitam legam bangsa Habsyi. Tak? Ni jaga. Baik.
Kubur ada orang kena azab, ada orang dapat nikmat. Siapa dapat nikmat? Para nabi. Para nabi-nabi nikmat dalam kubur. Faham? Ada orang lagi siapa lain pada nabi? Orang mukmin. Batu pastikan kita jangan mati melainkan dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu tetap di atas agama Islam. Mati dalam kafir, mati Yahudi, mati Majusi, mati musyrikin, mati tidak beragama Islam, diazab dalam kubur sampai hari kiamat. Nampak? Dah akhirat siapa boleh tolong kita? Tak boleh tolong. Nah, hak boleh tolong kita baca Quran. Baca Quran. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dah je dengar. Betul tak? Bacalah kamu akan Quran. Sikit tak apa dah. Kerana Quran akan datang semula tolongmu pas padamu mati lagi. Atas dunia memang orang tolong kita. Kita tengah duduk kerja, orang kata anak kita rebah musyrikah, kita balik akak. Nah, kita tengok depan ayah kita congek air bawa ayah kita rebah. Faham tak ke? Patah kaki kita bagi kat tu penting. Bini kita jeluh dalam lokang, kepik kaki demik tinggi, faham? Bawa kepala semang dalam lokang. Nah, kita akak bagi. Gobak betul tak? Ha? Mak kita sembang depan kedai nak pergi beli ikan, rebah pening kepala kita akak bagi. Nah, akhirat ada orang tolong kita. Yauma yafiru mar'u min akhi, hari kiamat lagi saudara mara kita lari habis kalau tengok kita. Tak ada tolong. Tapi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran datang semula dapat tolong siapa hak baca dia di dalam dunia. Betul tak? Dah banyak mana kita kena baca kalau Quran nak tolong kita? Tak banyak. 12 hari. Pasal ikutlah hak berada 200 lah hari, 20 juzuk hari tu karamah. Faham? Kita hak cak ayang bulu balik ni, faham tak lagi? 12 hari sudah. Nabi kata man qara'al Qur'ana fi kulli yaumin wa lailin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin atau kama qala, barang siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat faham tak lagi? Tidak lagi tergolong kalangan orang-orang yang lalai. 50 ayat ni pak muka ni 2 helai. Bab selai biasa 2 muka, jarang 3. Faham tak lagi? Faham? Tapi sibuk ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panggil. Sadaqallahul azim. Dah dalam ngaji. Sadaqallah dah. Tu pun ketepak akan kata 5. Faham lagi? Orang lain tak lari kata 5 belakang mana ni tak? Bapa kena azab dalam kubur ni? Amma ahaduhuma, salah satu mayat yang kena azab ini la yastatiru an baulih, dia tidak menutup dirinya daripada ketika kencingnya. Wa fi riwayatin la yatanzih anil bauli, tidak bersih basuh kencing. 2 sebab. Pertama, tak jaga aurat. Aurat kita kena faham. Aurat kita, apa makna aurat? Badan kita yang wajib kita tutup dari dilihat oleh manusia yang haram lihat. Itu aurat. 2 orang saja tidak ada aurat dengan kita. Pertama, bini kita. Kalau kita orang puang, laki kita tak ada aurat. Ingat bila kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila sah nikah, bini kita dengan kita tak ada aurat. Faham lagi? Boleh tengok depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, nak pegang bumper, nak pegang gear, nak pegang steering, nak pencet hong, boleh belaka. Kerana tidak ada aurat. Faham lagi? Siapa bila tak ada aurat, siapa putus haid dah, siapa akan mati. Dah. Boleh gurau, boleh apa, boleh khabar tak tekok, tak ada masalah. Bang, nak gua lama dak gurau. Nah, ayo long lama dak gurau dengan mak long. Tu dak. Ayo pulun naik atas gerobak baju, bang, mak long lalu gerbau je atas belakang. Mampu kerah ayo long. Faham lagi? Tak ada kira dah lah bini dia, laki dia. Tidak ada aurat. Tahu tak? Bila tidak ada aurat, kita tengok bini kita tak pakai baju, halal ke haram? Laki, bini pula tengok laki dia tak akan luar, halal ke haram? Halal, sebab tidak ada larangan. Aurat tu larangan tengok.
Bila kita jawab nikah, sah nikah, tidak ada larangan tengok siapa mati atau siapa bercerai. Betul tak? Balik lagi buat selalu lama dah. Mana? Mandi dengan isteri kita. Kita berapa dah umur? 77. Bini maklum 76. Faham tak? Maklum pun buka gaya tu. Meninggal dunia polong. Boleh saka maklum, faham? Tapi halal. Tahu tak? Rakyat lagu tu. Jadi dia pergi ni, banyak orang dia tak jaga aurat. Muda cara muda, tua cara tua. Faham? Budak-budak main basikal lajak. Jangan pakai luar pendek. Luar panjang. Pendek lebih pada buku pada lutut boleh. 3 suku. 3 suku tu tak ada masalah. Lepas pada lutut dah. Tahu tak? Ada apa dah? 3 suku ni. Faham? 3 suku. Yang pakai luar pendek. Luar pendek pakai rumah buat tidur. Okey? Pakai luar 3 suku ni. Tak usah kata mu, tokimu boleh pakai 3 suku. Jangan dia tu 3 suku sudah. Faham lagi? Kenapa? Auratul rajuli baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Nah, hal lepas hati minta maaf pada Allah. Allah Maha Pengapung. Nah. Tak jaga aurat. Oh, tua-tua dah. Kalau muda kita tak jaga aurat, tua Allah tak jaga aurat kita. Tua ni banyak dah ingat, banyak dah betul, banyak dah terjaga, banyak terlepas. Dia jaga masa muda, balasan ni Allah tolong jaga dia masa tua. Tapi masa muda kita tak jaga aurat kita, bila kita tua, Allah lepas ke kita. Batu ramai tua selok kain. Tengok dia mari daripada jauh sampai sejik, dia nak basuh kaki. Dia basuh kaki je. Dia selok habis nampak batu-batu berambil. Faham lagi? Puing habis bunga-bunga. Apa? Pasal dah tahu kala. Betul tak? Dia nak pergi tandas tu, dia ambil cetong air daripada surga tu, nak pergi tandas tu, puing dah punggung selok. Faham lagi? Kenapa? Tak kerti nak jaga aurat tu. Nampak? Ni la yastatir an bauli. Dia tak jaga, tak menutup diri. Gapuan dia ni muda-muda tak jaga aurat, tua-tua maklum, monggal, mau teknik, mau tenduk. Bang, umur 76, 78, balik orang ngajar, balik surga tu selok kain. Balik sejik selok kain. Selok kain apa? Takut mucuk maklum. Selok ni puing ber-ber ni. Tok siok suluh kat belakang orang dekat. Faham lagi? Tok siok tu tinggi kain akak maklum lah. Maklum kata tengok orang lah. Apa? Tak jaga masa muda. Pertama, tak ada aurat kita, bini kita, laki kita. Yang kedua, kanak-kanak kecil, tak ada aurat. Mana Allah sebut dalam Quran, awitif lillazi lam yazharu ala auratin nisa, dalam Quran. Lagi tak ada aurat, anak-anak mong hak kecil lagi tak faham hak aurat, tak erti benda. Faham? Jadi mak dia mandi telanjang, anak umur 2 tahun duduk sebelah. Faham? Duduk dalam beseng, tidak haram. Tapi kalau anak dia hak kata 3 tengok, haram. Kerana budak sudah pandai. Anak 2 tahun 3 tahun ni lam yazharu ala auratin nisa, mereka tidak mengerti hukum-hukum aurat, tak erti. Dimaafkan. Kita pula ayah mandi telanjang belah cacang, anak kita dah 3 tahun duduk dalam beseng, duduk main itik kuning 2 ekor. Faham? Tidak haram. Dia tengok aurat kita pun tak erti. Cuma dia tak faham ni itik main mana pula seekor lagi. Faham lagi? Asal 2 ekor dah jadi 3 ekor itik. Faham lagi? Jadi nak rayak situ tidak mengapa. 2 jenis manusia. Kalau zaman dulu tambah seorang lagi, hamba saya kita. Tidak ada aurat dengan kita. Zaman moden ni tak ada hamba. 2 saja tak ada aurat dengan kita, bini kita, anak yang masih kecil lagi. Faham lagi? Yang kedua, la yastanzih anil bauli, tidak bersih kecing betul-betul. Dia pergi kecing, faham? Air kecing ngecik di seluar. Lepas tu buat semayang lohor, tidak sah. Dikira tidak solat, kena azab dalam kubur. Budak-budak saya set skuter, saya set RZ, lalu ke highway pakai nak pergi Ketel, berasa nak kecing jauh lagi pak kecing, berhenti tepi garis tu, ngadang jalan tu.
buka zi faham tak ni? Tak basuh tingkat pun lipat naik anggribek berlipat pang ngecik di seluar kayak gini mayah garik tidak sah, mayah asar tidak sah, faham? La yastanzi tidak bersih an bauli daripada kecing. Jaga baik. Ada satu hadis Nabi kata tanazzahu anil bauli fa in amata azabil qabri minhu. Basuh betul-betul kalau kecing berak. Ramanya orang kena azab dalam kubur kerana air kecing najis kena pada badan dia. Waktu kalau boleh lah kecing duduk. Kecing berdiri ni tidak haram, tapi biasa ngecik. Dia ngecik. Air kecing tu tinggi, dia jatuh kuat, ngecik kuat. Kalau kita duduk, dia ngecik juga, ngecik kohor, dah naik ke mula nak kena pakaian kita. Faham lagi? Jadi kalau kita pergi, boleh kecing duduk. Kalau tak boleh kecing duduk, tak apa, dimaafkan. Hukum kecing berdiri ni makruh, bukan haram. Bila makruh tu? Kalau ada tempat kecing duduk, kita tak duduk juga, kita berdiri juga, makruh. Tapi kalau tempat kecing duduk tu tak ada, contoh kita pergi kat pam minyak, kita pergi kat area hak jenis dalam jamang ada pintu, ada orang belakang dah, faham? Jadi takkan kita nak tunggu, kita nak kecing ketik, faham? Kita pun kecing berdiri hak makuk tu, hak tepi dinding, takkan hak makuk tu hukumnya harus tidak makruh. Hak makruh ni kita saja boleh kecing kat duduk, tambah saja nak berdiri baru makruh, faham lagi? Jadi bila orang ada belakang dah jamah, pak jamah tutup belakang dah kunci, betul tak? Ada makuk 3 hotel luar tu, kita pun kecing belah cacang, harus. Yang awal bar pula entah budak pondok pergi khabak duduk satu. Bang, melopok jatuh cabut anggribek. Bang lagi baru balik awal. Dah sono awak lebar lah, bahaya lagi. Bang, berdiri dimaafkan pada ketika itu. Tak? Apa? Sebab syarat sah sembahyang suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas dan najis. Hadas tolak tepi, najis kat mana? Suci daripada najis pada tempat, pada pakaian, pada tubuh badan. Air kecing kena di seluar, tak kena paha, tidak sah. Air kecing kena paha, tak kena seluar, tidak sah. Air kecing duduk atas tempat sujud bahan atas air kecing, tidak sah. Sebab tu bersih betul-betul. Juruh molek. Tapi jangan sampai was-was. Basuh kecing je sampai 2 beledi. Faham? Basuh kecing ni air secawang ni saja. Pasal tempat terbit ni halus sangat. Halus ni secawang ni cukup dah. Lebih pada cukup. Ni semakut ni cukup basuh kecing. Bila? Cara yang betul. Habis kecing, buat mana? Istibrak. Faham ni? Istibrak ni mana? Duduk diam lama biar habis dulu, atau duduk bangun. Lama dak tubik dah baru basuh, atau hak mudah reheng. Habis dah kecing, tunggu sekejap, dengar ni budak-budak ni. Kecing dah. Habis dah. Jangan basuh lagi. Buat ni. Buat itu. Itu ada 2 titik di pang ni, dia akan turun lagi. Dia sama dengan paip rumah kita kat basuh tangan dapur. Walaupun kita tutup habis dah, cuma katok sikit, tubik lagi 2 titik. Betul tak? Hak tu masalah. Kalau kita dak reheng, kita basuh lalu, dia duduk dalam ni 2-3 titik, kita jalan lakah nak naik atas sejik, tubik. Faham tak? Itu masalah. Reheng. Kata gitu. Faham lagi? Maka baru basuh. Baru basuh. Ni dak reti, basuh kecing, dak reti basuh berak, dak reti. Basuh berak 5 jari, pedih aja umur 5 jari. Ni sejari je. Basuh berak ni jari tengah, akak gitu, buh gitu. Pegang di ujung dubur tu genyeh. Mula-mula kita basuh sembuh air, kita akan berasa licin. Bila licin maknanya tahi ada lagi, dak cuci. Bila rasa cuci, kesak. Lepas kita gonyong lagi, dia rasa kasak. Kasak tu tanda bersih. Jadi bersih cukup dengan rasa dengan tangan. Kasak dah bersih. Dak wajib selfie suluh dengan lampu becek. Pukul gambar lagi dalam komputer tak payah. Lagi jadi nyusah inna dina yusrun, agama tu mudah. Genyeh mula-mula basuh berak, tahi ada berasa licin. Dak bersih lagi. Cucur lagi. Kasak dah. Kasak tu bersih. Faham lagi?
Tapi biar berhenti dulu berak. Jangan tarik tengah tubik gonyoh dah. Beruah habis tangan-tangan. Tu guna satu jari. Sebab tu Tuhan buat 5 jari. Jari clicking untuk korek telinga. Mau korek lagu mana pun tidak akan cedera gendang telinga. Tuhan buat saiz tu molek dah. Lubang telinga dengan jari clicking tidak akan cedera. Faham? Ni ambil pak buat, tak kena. Tapi kalau putih kapas salah buat belaluk mata-mata. Faham? Jari mani buat pakai cicing. Jari tengah basuh berak. Jari telunjuk nak tunjuk. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tu imam, tu muding, JKK. Jari ibu ni nak agaknya brim. Faham? Tunggu Datuk Najib bebas mula. Ada pula lagi, insya-Allah. Tak? Biar betul. Bila betul, molek Sahabat Nabi ambil semayang depan Nabi. Dia gonyong-gonyong kaki depan, belakang tak kena. Dalam Quran kata wa arjulakum ilal ka'bain. Wajib basuh kaki lepas tu lebih pada buku lali. Dia belakang tak kena. Dia gonyong depan saja. Nabi nampak. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua kaki laki-laki ini akhirat kaki dalam patak neraka. Sahabat Nabi dak ngaji punya pasal. Orang ngaji tak gini. Tengok tak? Bukan orang marah main. Faham lagi? Masa orang ngajar lagi dengar dulu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Belajar agama itu wajib atas sekalian orang Islam. Tengok tak? Ni orang duk ngajar wah. Dia duk main tengok tali basing di rumah. Tengok drama baru nak kena cekik dia tu kopek. Bersambung minggu depan. Minggu depan bulak bersambung. Layang ke drama daripada muda sampai ke mampu. Betul tak? Tapi bila mati pandai pula tutup tali basing. Faham lagi? Apa dak wajib terking biar tali basing? Faham lagi? Tak? Orang ngajar wawa dak lagi. Orang bodoh lagi orang duk ngajar tengah garik karaoke. Karaoke bukan haram karaoke, tapi orang tengah mengajar tafsir, ngajar hadis, fardu ain. Oh, karaoke rumah. Pok pala haliang. Ayo. Aku suka singkong, kau suka keju. Tengok garik. Alah bodoh. Ketepak ke ketel 5. Faham lagi? Orang duk ngajar jadi bodoh kita. Tak faham masalah. Fatihah baca tak betul. Fatihah 156 huruf tinggal 154. Cabut habis huruf. Dah gaduh dah tahu benda. Faham? Tak usah kata Tok Bilal kalau tak mengaji agama tak betul. Ada Tok Bilal. Nabi kata dalam kitab Sahih Tirmizi, bila nak bang lubang telinga ni sumbat dengan jari telunjuk. Faham lagi? Atau tutup gitu supaya jadi kuat. Allah! Dia jadi kuat bila kita tutup telinga. Tak, dia tak tutup telinga, dia pegang telinga. Hayya 'alas salat. 5 tahun bang, panjang gitu telinga. Jadi jadi panjang. Lupa ketepak juga bukan ketel 5. Jadi betul. Gura-gura juga nak faham hukum. Apa tak lagi tentang jihad, tentang kapi harbi, kapi zimi, lagilah kita tak faham. Kalau kita jauh daripada majlis ilmu. Betul tak? Dan yang kedua Nabi kata wa ammal akhar, mayat yang satu lagi yamshi bin namimah, wa fi riwayatin yamshi fil ardi bin namimah, suka sangat pergi berjalan membawa berita buruk orang. Zaman dulu dia pergi rumah lijah, dia kata lijah Ani kata memulut mucung balah dia orang tu. Esok dia pergi rumah Ani pula, Ani lijah kata kamu, kata benda aku, kata mu punggung tonggek. Jadi dua orang tu balah. Learning tak main dah lagi tu dalam internet. Dia buat status dalam Instagram, dalam TikTok, dia tulis dalam Facebook, dalam YouTube, balah habis orang Islam. Tahu tak? Kalau benda dia benar, alhamdulillah boleh pahala. Kalau benda tu benda namimah, mengadu domba, hukumnya haram. Namimah bahasa Arab, bahasa Melayu, mengadu domba. Domba tahu tak benda domba? Ni bahasa lama ni. Orang tua jawab domba, orang muda tak tahu. Orang ketel 5 tak je dengar mengadu domba. Domba tu benda. Biri-biri. Okey? Kambing biri-biri, betul budak-budak betul. Kambing biri-biri. Mana laga, pau belaga apa patah tanduk. Faham tak lagi? Yang laga kambing. Maksud mengadu domba ni asal domba tu kambing. Tapi maksudnya kita laga orang Islam suruh balah. Faham lagi? Sebab mengadu binatang ini haram.
Dulu orang tua-tua adu benda, adu ayang lawang, panggil laga ayang lah, bahasa kampung laga, bahasa kebangsaan adu. Faham lagi? Adu ayang ni laga ayang, hukumnya haram. Bela ayang laga halal, laga ayang haram. Dia tak laga ayang tapi dia minat ayang laga, halal. Comel-comel kan ayang laga jenis tinggi-tinggi molek kaki panjang, ada comel-comel dia bela, ada comel-comel dia bela. Dia tak laga, harus. Haram tu bukan bela ayam, laga ayam. Tu pok dia laga ayam, tok dia laga lembu. Oh zaman dulu. Faham tak? Laga lembu tak ada di Malaysia, alhamdulillah. Tapi kalau pergi di Indonesia ada lagi laga lembu. Nah, sampai di Sulawesi, sebahagian Jawa masih lagi berlaku laga ayam, laga lembu. Nak main benda-benda yang tidak seksa ke dia. Nampak? Jangan seksa tak apa. Nak bela kucing boleh, nak bela burung boleh, tak ada masalah. Apa bela burung, belaga burung tak, suara dia sedap, boleh. Ulama fatwa dah, bela burung kerana nak dengar sedapnya suara, hukumnya harus. Nampak? Kalau orang pandai burung, kita tak ada orang yang pandai burung, jangan main. Tu tak, dia tengok jalan tu, dia tengok surah dah ada hal dia, tengok sejid dah bertinggi, tengok janda dah cara lagi. Tapi tengok burung titik duduk tak tahan, lacur tu betul sekali dalam larut. Faham lagi, menerak duduk bawah tu tengok. Kenapa? Kerana dia pandai dengar. Kita dengar bodoh, tapi bila dia dengar burung tu nyanyi, burung tu bunyi, dia boleh terjemah. Ada qalqalah sughra kubra mutawassit, ada ikhfa hakiki, nak ku hok belakang tu jahat. Faham tak? Ahli dia. Tapi jangan berdebeng-debeng kalau bela burung. Ada orang bela burung titik, sampai burung tu rumah dia tak benar pasal obat nyamuk. Rela obat nyamuk gigit anak dia, siapa gigit bini dia tak apa, jangan pasang obat nyamuk. Apa pasang obat nyamuk tak boleh? Burung ada. Dah apa? Burung kalau pasang obat nyamuk tak boleh nak nyanyi. Sakit kok. Jadi gitu. Faham lagi? Jadi kalah tanding. Jadi rela anak ketik nyamuk kerana nak jaga burung punya pasal, tu bukan pok, tu bodoh panggil. Faham lagi? Bukan marah main burung, tapi jangan lebih burung daripada keluarga kita. Betul tak? Jadi jangan laga-laga orang. Adu ikan sekila. Dulu kita ingat budak-budak laga ikan sekila. Mu bela seekor, aku bela seekor. Mu hak biru, aku hak hijau ekor. Belaga ikan perpaduan rumah. Dah hijau seekor, biru seekor. Siapa kat belaga, ambil cuang bola sebotol. Rabak habis mulut ikan. Cabut habis ke sayap-sayap. Apa mampu ikan. Haram, dosa besar. Ada laga ikan, laga burung, laga kambing, laga khubah. Jenis adu lah. Adu khubah ada. Lenisa benda adu tidak haram. Tahu tak adu benda? Adu-du. Tu tidak haram. Faham lagi? Boboy mana boboy? Mana ada adu-du? Opal hijau. Tu tak apa, cerita katung. Dia kata ke orang tu, "Hei, mu kata kamu." Bala. Dia pergi kata imam ni, dia kata makmum kata ke imam. Bala tu imam. Dia pergi kata Bilal, dia kata tu imam sakit hati ke tu Bilal. Bala ke orang tu. Dia pergi ke orang kampung, dia kata orang sejid kata ke orang kampung. Bala pula orang. Ada tak perangai lagu ni? Kita ni kena bodoh orang jadi balah habis. Betul tak? Politik balah, politik je habis, negara habis barang boleh kau orang. Jadi balah, UMNO tak usah balah Kita satu agama saja tak? Bersatu atas nama Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Tak? Pakat-pakat jaga negara, pakat jaga tanah air kita, pakat jaga agama kita. Jangan beri dicerobohi oleh orang asing. Betul tak? Buang masa. Kita beranak itu balah dah. Tak sesat-sesat apalah ni. Jadi bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi balah. Bergabung pula kamu bersatu semua sekali atas nama Allah. Jangan lagilah berpecah belah. Jadi kalau namimah, jenis hadu-hadu orang, bubuh dalam Facebook, tunggu orang masuk komen, dia tumbuk lagi. Lepas tu balah orang dalam komen. Gitu aku gini berbalah habis dah. Dia dosa besar, diazab di dalam kubur. Ada jahat lagi, buat live podcast. Faham ni? Ini ada live. Cari kesalahan ustaz tu, cari kesalahan ustaz ni, lepas tu pakat condemn dalam live. Ini semua ni dia panggil humazah.
orang yang jenis cela orang. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, celakalah, nerakalah puak-puak yang kerja dia duduk kondeng orang, duduk kutuk orang. Leni boleh tengok dalam tali basing. Faham? Duduk 3-4 ekor buat live, pakak kata kau orang tu, pakak kata kau orang ni. Nah, boleh berlaku. Itu akhir zaman. Orang tahu kita ni jahat, siapa boleh tengok live seluruh dunia. Wallahu a'lam.